I love you, I love you. Oh, aku mencintaimu. La ilaha illallah. Orang ajak datang makan, dia datang masuk dapur tak sempat lagi ni kita dah menyanyi-nyanyi. Apa khabar bila sampai? Baik, alhamdulillah. Awal? Ya, awal. Awal sampai? Selalu awal. Iya ke? Kau tidur sini malam tadi? Macam mana tahu? Tak, malam tadi saya pun dapat mimpi mak tidur dalam dapur saya. Okey, tak apa. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Apa khabar, Mak? Baik, alhamdulillah, Chef. Ya, terima kasih, Mak. Dan terima kasih kepada anda penonton di rumah kerana masih lagi sudi bersama saya untuk episod yang kesekian ini. Memandangkan Mak ini adalah juga berasal dari negara serantau Asia, saya ada beberapa resepi menarik yang ingin saya kongsikan dengan Mak. Rasa okey tak? Okey. Janji, Chef. Janji apa? Jangan pedas sangat tau. Okey, tak pedas. Ini tak pedas. Okey, hari ini Mak kena tolong saya masak sikit. Boleh? Boleh. Boleh kan? No problem, Chef. No problem. Tak ada masalah. Nak buat apa? Nak buat apa? Mak tolong saya kupas. Pandai kupas? Kupas apa tu? Kupas, peel. Peel, okay. Peel. Skipping London. Okey, kita nak buat ayam serai, ayam bumbu serai yang memang sedap dihidangkan sebagai appetizer ataupun pembuka selera, dan ataupun boleh juga dimakan dihidangkan bersama nasi putih. Kita ada, ini dia, isi ayam. Isi ayam. Ya, isi ayam. Kita ada juga di sini ketumbar. Jadi ketumbar ni kita nak haluskan. Lepas tu kita masukkan bawang putih. Ini potong kecil-kecil. Potong. Nah, dah. Okey. Okey. Dah. Kasih. Sama-sama. Kita letak lacang sikit. Tumbuk sambal rumai. Lepas tu kita masukkan serbuk kunyit sikit. Dia kuning cantik. Dan wangi. Okey, tuang sikit minyak tu. Kita nak menumis dia saya. Semua bukan? Jangan. Sikit je. Ini dia. Kalau anda tengok, kalaulah anda boleh bau bumbu ini, ambil ni, lepas tu kita tumis. Kita tumiskan. Sedapnya ambil garam sikit. Garam ini. Oh, garam. Garam. Okey, masukkan garam sikit je dulu. Sikit. Sikit. Nanti kita tambah. Okey, sementara kita tumis tu supaya jangan sampai garing, sampai hanya orang kata naik baunya saja. Biar lemau bawang tu. Lecur-lecur sikit bawang tu. Ya. Dan kita di sini saya ada daun bawang. Okey. Sedap. Sedap Bila rasa lapar, Rasa lapar bila memang. bau-bau macam ni. Lepas tu kita masukkan dalam sini, Mak. Okey, lepas tu Saya buat macam ni je, Chef. boleh dah. Nampak busy. Ya. Okey, isi ayam Mak tuangkan. Ni tuangkan. Okey, semua. Ini perisa dia. Sedap tu. Okey, letak belakang. Lepas tu Mak ambil gula sikit, gula putih. Gula putih. Gula putih. Letak gula sikit je. Sikit saja cukup. Okey. Dan kita gaul-gaulkan. Aduk-adukkan macam ni, Mak. Okey. Kalau terlalu lembik macam ni, ni lembik sikit, kita masukkan serbuk roti sikit. Ambil ni. Ya, kita sebatikan rasanya. Wangi kan? Wangi sekali baunya. Okey, ambil ni. Lepas tu kita lilitkan. Ambilkan pinggan ke apa? Pinggan. Kecil boleh? Boleh. Okey, kita lilit di serai ni, di batang serai ni supaya bila kita masak ataupun bila kita panggang dia nanti, rasa daripada serai ni juga akan masuk ke dalam ayam. Nak tolong saya? Boleh. Silalah, buatlah. Buat macam sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan terlalu nipis, jangan terlalu tebal. Macam tu. Tengok. Okey, dah pun siap. Satu lagi Mak boleh. Ada dua lagi ni. Okey, sementara Mak buat tu, jom kita pergi panggang. Tengok cantik-cantik. Ada yang panjang, ada yang lonjong. Jadi grill kita ni, kita boleh lomo minyak sikit. Di sini saya nak
Pakai sembuhkan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita grillkan pada api ataupun suhu yang sederhana. Tengok cantik tak, Mak? Kan? Tengok saya. So bila dia masak dia akan pegang dia serai akan, tu. Betul. Dia akan pegang peluk serai tu. Dah masak dah. Sate lilit kita, Mak. Okey, ambilkan pinggan saya boleh? Boleh. Inilah dia ayam serai kita, ayam lilit serai yang saya nak kongsikan dengan Mak sikit. Mak ambil satu. Kasih chef. Sama-sama. Saya ambil satu. Jom kita makan. Tengok. Tarik keluar macam tu. Tarik Tengok. Dalamnya masih basah sikit, tak mau terlalu kering. Kalau terlalu kering tak sedap. Wangi? Wangi. Bismillahirrahmanirrahim. Berat. Sedap. Ya kan? Kita tahu gula sikit tadi tu. Gula tu memberikan rasa manis sikit. Dia campur dengan rasa manis daripada isi ayam tadi. Memang sedap. Jadi, biarlah kami makan dulu. Apa kata kalau kita berehat sebentar dan kita kembali lagi selepas ini dengan resepi kedua ala fusion. Selamat kembali ke dalam rancangan Dapur Chef Zam. Dan nak cerita? Okey. Okey, Chef. Okey. So, sekarang macam mana? Sekarang saya nak tunggu Mak yang masak, saya duduk tepi. Okey. Boleh? Boleh. Okey, untuk resepi kedua kita nak buat kerutuk ini. Segmen ni kita panggil ala fusion. Okey, ala fusion ni biasanya kalau resepi sebegini kita tengok orang buat pakai, orang panggil shepherd's pie. Shepherd's pie, tetapi kita nak buat kerutuk ayam pie. Kita dah panaskan minyak, ya. Kita pakai minyak minyak jagung pun boleh, minyak sawit pun boleh, minyak kacang pun boleh. Ke depan sikit, Mak. Okey. Okey. Kenal tak apa benda ni? Apa panggil dia tu? In English? Cinnamon. 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 Kulit kayu manis. Kulit kayu manis. Masukkan. Lepas tu ini dipanggil bunga lawang. Bunga lawang. Bunga lawang letakkan. Bunga lawang sikit. Ini ambil cengkeh sikit dalam 4-5. Okey. Okey, bolehlah. Okey, dan buah pelaga. Kita tumis ke empat-empat ni. Ini dipanggil empat sekawan. Okey, rempah ini dipanggil rempah empat sekawan. Lepas tu, ambil pisau kecil tu. Pisau kecil. Pisau kecil. Pisau kecil. Mana cara pisau kecil? Tolong saya kupas bawang ni. Seumur hidup tak pernah kupas bawang kat si Mak ni. Kupas tu apa? Kupas, peel. Peel. Tak tahu bahasa Tagalog, nanti saya pergi menuntut dulu. Okey, kita dah ada bawang merah ataupun bawang bombay ni. Dengan bawang putih dan juga halia. Lepas tu kita nak kisarkan, payah pula lah benda ni. Ni dia. Okey, kita nak kisar dia. Okey, kita kisar sampai lumat. Lepas tu kita nak tumiskan dia. Ini dia. Ini perkataan tumis. Pernah dengar? Tak. Tak pernah? Tumis. Tumis. Okey, jadi kita goreng dulu. Kita goreng biar dia garing macam tu. This will take a bit of time lah. Dekat sikit. Jangan takut. Mata. Okey. Ni, Mak letak cili. Semua? Banyak mana? Tak tahu. Cili. Cili. Agak-agak lah. Agak-agak untuk Malaysia letak semua lah. Suka hati nanti awak pun tak boleh makan. Okey. Sikit. Macam ni, Chef, boleh? Lagi sikit lah. Bila kita menumis, kita pastikan rempah kita tu masak betul. Minyaknya terapung, orang kata pecah minyak. Pecah minyak. Pecah minyak, yang meaning the oil separates from the onions. Menandakan bahawa kandungan air dalam bawang tu sudah kering betul-betul dan minyak mula menggoreng rempah tu. Faham. Sekarang saya nak masukkan rempah kerutuk. Okey, Mak tolong saya ambil ayam dalam peti sejuk boleh? Okey, ayam. Ayam. Jumpa tak cari ayam tu? Ada ayam Ada. Okey, buka taruh dalam sini. Semua? Semua.
Kita tuang kat sini. Macam tu. Kacau. Kacau. Letak je dalam tu. Kacau. Nah, minta. Kacau. Panas. Oh, chef, dia macam rendang, ha? Macam rendang sih kan? Okey, kita masukkan santan. Oh, santan. Santan. Okey. Kacau. Sebatikan dia. Ya, santan dengan rempah dengan ayam kita sebatikan. Kalau rasa agak-agak pekat, dan kita boleh masukkan sedikit air. Jadi untuk perisakan dia, kita pakai asam jawa, kita seimbangkan dengan rasanya dengan gula. Okey. Kita masukkan, dah ada asam, dah ada gula, dah ada. Apa yang masih belum ada rasa-rasa mak lah? Doa. Garam, doa. Doa memang kita doa dalam hati. Garam. Oh, garam. Mak letak garam. Okey. Ambil. Ambil je. Sikit, chef. Tak cukup tu. Betul? Lagi. Kedekut no dia garam. Jadi untuk memberikan aroma dan rasa yang lebih indah pada kerutuk kita ni, kita pakai serai sikit. Serai ni potong belakangnya. Pakai belakang ni, tumbuk. Ini dipanggil dititik. Dititik. Surau dititik. Surau pula dah serai. Dan kita sebatikan. Okey. Bau sedap. Ya, baunya sedap, wangi dengan 400-nya. Okey, jadi kita tutup dulu sekejap lah. Letakkan pada api perlahan. Tak sederhana, perlahan. Okey. Sementara kita tunggu kita masak, ayam masak, kerutuk kita masak, kita nak beralih ke komponen seterusnya, iaitu kentang lecek. Kita ada di sini, kentang dah pun masak. Yang kita boleh rebus, kita boleh kukus juga. Kalau nak bakar pun boleh. Letak macam ni. Boleh. Jangan tumbah. Okey. Jadi kita pakai ini, ya, nak lecek kentang ni pun boleh, ataupun kalau nak senang kita pakai mixer. Okey. Jadi kita dah lenyekkan kentang, kita masukkan mentega seketul. Tengah kentang tengah panas-panas tu, bila kita masukkan mentega, dia akan jadi cair. Dan panas-panas tu juga kita letakkan garam. Garam sikit. Lepas tu kita kalau nak perkayakan dia lagi, nak letak krim pun boleh. Tak nak pun tak apa. Okey. Kita letak krim sikit. Okey, dah. Okey, kita tak mau kacau lama-lama kerana dia akan jadi macam melekit sangat. Sebatikan. Tengok, cantik. Cantik. Kan? Dia macam apa ni? Oh, so nice. Kan? Tengok kerutuk kita pun dah cantik. Dekat sikit, takut apa? Kita nak sedapkannya lagi, Mak, dengan meletakkan kerisik. Tahu kerisik? This one is coconut butter. In English, we call it coconut butter. Dah pekat dah. Boleh tutup api. Cuba kacau. Dah pekat cantik. Dah pekat. Okey. Seterusnya, apa yang kita nak buat ialah kita pakai ini dia. Piping bag. Okey. Bila kita pakai piping bag, kita pakai 4 jari ni, masuk ke bawah ni. Ibu jari ni pegang bawah dia. Lepas tu, ambil ni, masuk ke skrip. Kita tarik. Okey, ini diinspirasikan oleh Shepherd's Pie daripada Britain. Macam tu. Kita nak buat 1 lapis pun boleh, 2 lapis pun boleh, 3 lapis pun boleh. Penuhkan. Tekan sampai habis. Macam tu. Lepas tu kita nak tambah kerangupan di atasnya, Mak. Kalau suka, kita boleh letak keju juga yang... Kalau pilihan saya kali ni kita pakai keju parmesan. Keju? Parmesan cheese. Okey. Kita tabur keju sikit.
Dia akan memberikan rasa yang berbeza lah. Dan taruhkan ini serbuk roti. Breadcrumbs. Breadcrumbs. Mak tolong saya buka oven boleh? Okay. Allah. Mana satu? Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup. Okey, bakar dalam 10 hingga 15 minit sampai atasnya keperang-perangan pada suhu 200 darjah Celsius. Tengok cantik. Ui. Kan? Cantik. Cantik. Bau pun harum. Nak rasa kan? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Panas ni, Mak. Nak. Rasa cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi panas. Panas. Pedas tak? Panas. Panas dengan pedas sama? Pedas. Pedas. Pedas dengan panas. Oh, ya ke? Sedap, Chef. Sedap kan? Jadi, biarlah kita makan dulu. Kita akan kembali selepas ini dengan segmen manis di mana kami akan hidangkan satu pemanis mulut. Padas! Jangan, taruh mulut kat sini tak ada. Berair. Kita jumpa lagi selepas ini. Ya penonton, selamat kembali dalam rancangan Dapur Chef Zam. Saya masih lagi bersama Sarah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Jadi untuk segmen ketiga ni kita nak sediakan satu jenis pencuci mulut ataupun pemanis mulut yang memang sedap, yang berasaskan custard. Okey, Mak tolong Nana. Ambil ini. Kenal tak apa benda ni? Susu. Susu dengan krim. Okey, susu dengan krim dia 250 ml dengan 250 ml. Kita nak panaskan dia. Nak buat custard senang aja ni susu. Kalau kita tengok pekat sikit ni, ini krim. Dia kalau cair ni susu. Bismillahirrahmanirrahim. Susu dan krim. Chef Sam. Ya, saya. Sekarang ni kita buat dessert kan? Ya. Kita buat pemanis mulut. Lepas tu, kita panaskan dia dan kita campurkan dengan beberapa bahan lain. Contohnya, Mak tolong saya pecahkan telur. 4 biji. 4 biji. 4 biji. Ini je. Gitu. Pecahkan. Dan sini saya pula nak pecahkan 2 biji. Saya nak ambil nak pakai 4 biji telur ayam dan juga 2 biji kuning telur. Kuning telur kita ambil macam ni je, Mak. Tak apa. Alah, bersihnya dia. Biarkan putihnya jatuh ini. Okey. Kacau sikit. Kacau. Wah, dah jadi macam elektrik punya lah. Kita nak masukkan 50 gram gula pasir ataupun gula kasar. Ni ya, Mak? Okey. Okey, kita boleh larutkan dalam susu dan krim panas ataupun kita boleh pukul telur dengan gula sekali. Tapi saya lebih suka masuk dalam ni. Okey. Kenapa dia lebih cepat larut? Okey, dia macam ni dah. Dah panas. Kita masukkan jus pandan. Jadi, masukkan. Kita pastikan bahawa susu ni dan krim dimasukkan sikit-sikit. Lepas tu, sebelum kita pakai, kita kena tapis dia, Mak. Mungkin ada juga setengah-setengah sikit-sikit yang telur tu yang mungkin tak rata ataupun mungkin termasuk sikit kulit. Kan, jadi kita tapis untuk pastikan dia betul-betul halus. Wangi kan? Kita tuangkan dalam mangkuk. Dah siap? Itu dah siap. Lepas tu, kita nak letakkan air. Okey? Letakkan air, bawa ke sini. Tak pun nak letak dalam jug pun boleh. Letak air sikit. Okay.
Kita letakkan air ke bawahnya. Biasanya boleh menggunakan air panas juga. Kenapa? Custard ni dia cepat hangus. Jadi kita kena bakar dengan menggunakan teknik steam ataupun water bath dia panggil. Okey, jadi nak wangikan lagi, tu ambil tu simpul. Tahu simpul? Tak. Simpul ni simpul. Okey. Okey, letak je lah selah-selah ni. Kita bakar pada suhu 170-175 darjah Celsius selama lebih kurang 25 hingga 30 minit, ya. Tetapi suhunya tidak boleh terlalu tinggi. Kenapa? Bila dia mula mendidih dan suhu dalamannya mencapai 65 darjah Celsius, protein ni akan mula set masak. Jadi bila mendidih tu dia ada gelembung udara. Jadi bila protein tu dah set, dah masak, lubang udara ada tak cantik. Kita nak smooth, kita nak licin gitu. Ya. Okey. Mak tolong buka oven. This one, Chef. Okey, bismillah. Okey. Dalam 170. Lepas tu, saya ada dah nak masak. Jom. Untuk Mak Adam yang datang jauh-jauh ni daripada Cebu City. Ini dia bila dah siap. Ini krem brulee namanya. Krem ni, ini custard dia. Cream lah ya, bahasa Perancis. Brulee ni burn ataupun terbakar. Jadi, kita letak gula sikit. Gula perang kat atas dia. Genjis macam tu. Jangan banyak sangat, nanti manis. Okey. Ratakan macam tu. Kita pakai. Ni. Dan layukan. Biar terbakar gula kat atas ni tu. Tapi ini kena hati-hati lah ya. Okey. Dah siap. Dah siap. Jadi sebelum kita hidangkan, biar dia sejuk sikit supaya gula kat atasnya mengeras. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedapnya. Kan? Ya penonton, terima kasih kerana sudi bersama saya lagi di episod kali ini bersama Mak Adam semestinya. Dan terima kasih banyak-banyak Mak. Terima kasih Chef jemput saya datang sini. Sama-sama. Memang berbaloi. Memang berbaloi-baloi. Okey. Jadi kita jumpa lagi di episod yang akan datang dengan artis undangan istimewa yang lain pula. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada. Cuba cakap makin colek. Makin colek. Okey kak, jadi. PM tepi. Ya. PM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Hello. Apa ni? Bomoh ke?